Daripada dulu ni mula-mula teruk sikit lah. Jantung ni nak angkat benda tak boleh berjalan. Orang penat, penat. Tapi sekarang ni alhamdulillah. Tapi makan dia tu, makan sampai mula tu sampai habis 3 kotak. Barulah pergi jumpa doktor. Dah. Yang kata nak pergi IJN tu dibatal. Nak pergi IJN, pergi nak pasal ingat dah sini tak boleh pasang pen dah. Dia kata nak kena pergi buat IJN. Buat bypass? Buat bypass tapi berhenti dulu. Bulan 11 ni baru nak pergi jumpa balik doktor macam nak cerita. Tapi buat masa sekarang ni alhamdulillah lah. Pasal pada tak penat. Penat pun tak, boleh angkat berat, boleh apa semua dah alhamdulillah. Badan pun daripada 55 kilo. Dulu sebelum kena jantung tu 86 kilo, turun sampai 55 kilo. Sekarang ni naik balik 65 kilo. Alhamdulillah naik 5 kilo. Kira ni kau cerdas lah, bukan makin cerdas. Alah ni masih cerdas lah. Muka boleh kata dah penuh isi dah. Campak boleh kata adik-adik kata segak ah. Wah, makin segak lah minum bifil lah. Makan bifil. Lain tak tahulah. Tapi bagi saya lah nasihat lah kalau siapa-siapa yang nak ni cubalah bifil ni makan. Sehari mula-mula saya terlibat, saya makan pagi 1 malam 1. Lepas tu dah habis 3 kotak, saya makan sehari 1. Masalah ni saya makan 2 hari 1. Saya dah kurang-kurang lah alhamdulillah lah buat masalah ni. Terima kasih lah pada adik saya yang promotion ubat ni. Okey. Yang lain tapi tak apa alhamdulillah. Okey, alhamdulillah, terima kasih bang.